Anda pernah tengok tak baru-baru ni ada keratan akhbar daripada M-Star lah. Azli senario serik nak beli kereta baharu. 11 tahun merana bayar hutang. You know, ini bukan sahaja perasaan Azli senario, tetapi saya yakin perasaan ramai orang. Sebab kereta kat Malaysia ini boleh considered tak adalah murah sangat. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab saya dulu, masa saya bekerja sebagai seorang doktor perubatan di UK, it is possible untuk beli kereta bawah £10,000 sterling. So janganlah buat conversion. Kalau RM10,000, kalau anda convert kalikan dengan 5, RM50,000. Memanglah nampak macam lebih kurang sama, tapi anda kena faham. Gaji saya pula dalam lebih kurang RM2,000 ke £3,000 sterling sebulan. And harga kereta baru saya ingat lagi ada time saya minat this one car Kia Rio. Kereta baru berharga dalam £6,000 sterling. Maksudnya apa? Maksudnya saya mampu nak beli kereta baru di UK 2 bulan gaji. Tapi sebaliknya, di Malaysia, nak cari kereta bawah RM10,000 sangatlah susah. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan kepada anda tips bagaimana nak membeli kereta yang betul supaya anda tak menyesal di kemudian hari. Cuba anda komen kat bawah. Adakah kereta merupakan satu bentuk keperluan ataupun satu bentuk kemahuan? Jawapannya, dia bergantung. Bergantung kepada keadaan dan situasi anda. So, let's say lah anda duduk dekat bandar dan office anda 10 minit dia naik kereta api. Bagi saya amatlah merugikan dan mensia-siakan kalau anda memiliki kereta, sebab what's the point having a car dekat tengah-tengah bandar, dah lah jam, trafik, dah ada kemudahan. Mungkin rumah anda dekat dengan MRT ataupun LRT yang mana perjalanan ke office 10 minit. Lagi murah, lagi cepat, tak perlu fikir pasal tol, tak perlu fikir pasal minyak, tak perlu fikir pasal parking. So, it is very important to understand dulu, first step, beza antara keperluan dan kemahuan. Let's say lah, betul, anda memang duduk luar bandar and memang anda memerlukan kereta untuk commute daripada tempat tinggal anda dengan kerja. So, you need a car. Okay, itu kereta itu keperluan. Sekarang ini, next level, dalam banyak jenis kereta yang ada kat luar sana, apakah keperluan dan apakah kemahuan? So, keperluannya adalah bawa anda daripada point A ke point B. Tapi anda nak cari kereta apa? Sebab ada banyak jenis kereta kat luar sana. Kereta tempatan, kereta continental car, kereta EV, electric vehicle, MPV, SUV dan macam-macam lagi. So, hari ini, dalam video ini saya nak kongsikan kepada anda beberapa tips mudah bagaimana nak membeli kereta yang betul dan sesuai dengan poket anda masing-masing. Tips beli kereta yang pertama, pastikan anda beli kereta harganya tak lebih daripada gaji 1 tahun anda. Let's say anda fresh graduate, gaji mungkin RM2,000 sebulan. RM2,000 kalikan dengan 12 bersamaan dengan RM24,000. So kalau anda fresh graduate, janganlah gatal-gatal tangan nak beli kereta yang berharga RM50,000, RM60,000, RM100,000. Ini cari pasal namanya. Cari kereta yang berharga RM24,000 dan ke bawah. Oh, susah nak cari. Okey, memang susah. Honestly, kat Malaysia sangat-sangat susah nak cari kereta bawah RM20,000, betul? Tetapi ada banyak kereta bawah RM20,000 yang masih lagi okey, masih lagi berfungsi dan boleh diguna pakai, iaitu kereta second hand. Saya dulu pun beli kereta second hand. Saya ingat lagi ketika saya berhenti kerja di UK, pulang ke Malaysia, harga kereta yang saya beli, ketika itu saya balik tahun 2017. First kereta saya yang saya beli adalah tahun 2010, berharga RM25,000. RM5,000 isteri saya top up, RM20,000 datang daripada duit poket saya sendiri. So let's say lah anda bercita-cita nak beli kereta EV, harga let's say RM120,000. So berapakah gaji yang anda perlukan? Senang, 120 dibahagikan dengan 12, anda mesti ada gaji ataupun pendapatan RM10,000 setiap bulan. Baru mampu beli kereta harga RM120,000. So, tips pertama ini, kalau anda ikut, insya-Allah anda takkan tersalah beli kereta ataupun anda takkan merana. Sebab anda kena ingat, especially kepada orang muda di luar sana, hidup anda tak berhenti dengan membeli sebuah kereta. Sebab selepas itu, anda kena fikir banyak lagi benda. Contohnya, beli rumah. Kalau tak nak beli rumah pun, kena ada tempat tinggal. Bagi mereka yang nak berkahwin, nak memulakan alam perkahwinan, dah kahwin, nak fikir pasal anak, nak hantar anak pergi sekolah. So, macam-macam benda yang anda kena fikir. Tips yang kedua, use this formula, iaitu formula 20-5-15.
25-15 ni bermaksud apa? Bila anda nak beli sesebuah kereta itu, ideally anda kena sediakan sekurang-kurangnya 20% down payment. Bayar kereta ambil tempoh 5 tahun dan jangan bayar monthly installment kereta lebih daripada 15% daripada gaji bersih anda. So, kalau kereta RM100,000, berapakah down payment yang anda kena bayar? 20% daripada RM100,000 bersamaan dengan RM20,000. So, dah bayar dah. Loan ke atas RM80,000. RM80,000 ini pula anda buat loan selama 5 tahun sahaja. Dan pembayaran bulanan, pastikan tak lebih daripada 15% gaji bersih anda. Tips ketiga, jangan takut nak beli kereta second hand. Kereta-kereta saya, satu je kereta yang saya beli first hand. Lagi 3 kereta saya adalah kereta second hand. Okay, but hear me out first. So, nak beli kereta second hand ni ada ilmunya, ada tekniknya. Second hand car, dia ada 2 jenis. Satu adalah second hand used car, satu lagi adalah second hand recon car. Basically, kedua-duanya sama. Okay, second hand. Tetapi, used car ni basically anda beli kereta daripada orang yang beli kereta di Malaysia. Sedangkan recon car ni basically kereta yang anda beli daripada overseas. Sebab apa? Sebab dekat negara, contohnya negara Jepun, mereka ada polisi. Setiap kereta yang dibeli di Jepun ada tempoh hayatnya. So, maksudnya apa? Maksudnya mereka ni tak boleh nak memegang kereta ataupun memiliki kereta untuk jangka masa yang panjang. So, bila mereka boleh pegang, for example, like 5 tahun sahaja, kemudian kereta ini perlu dilupuskan. Rather than dilupuskan, kereta-kereta ini akan di-ship ke merata tempat lah di dunia ni selain daripada negara tersebut. So, itu yang pertama. So, kalau tanya saya takutlah nak beli kereta recon car. The reason being sebab bila beli recon car ni, kita tak tahu apa jadi dengan kereta itu masa berada di luar negara. Anda memang kena buat kajian yang mendalam sebelum anda beli kereta-kereta ini. Takut anda beli, lepas tu kereta tu rosak, then anda kena tanggung segala kos pembaikian kereta tersebut. Tapi recon car ni bagusnya sebab apa? Sebab dia luar negara. So, kebanyakan kereta-kereta recon ini mileage-nya rendah. Anda pun boleh dapat nombor plate baru sebab recon car kan, dia baru masuk ke Malaysia. Basically, umpama macam beli kereta baru lah. Personally, bagi saya, kenapa saya suka beli kereta used car ini? Sebab saya tak suka pembaziran di dunia inilah. So, anda bayangkan, kalau semua orang beli kereta baru all the time, maksudnya apa? Maksudnya akan ada lambakan kereta di muka bumi ini. Kedua, kereta-kereta ini I would say liability. Kenapa? Sebab bila anda beli kereta, nilai kereta tu akan jatuh, akan susut. Lagi lama anda pegang kereta tersebut, lagi nilainya akan turun. Kecuali kereta-kereta antik lah kan. Kereta antik ni nilainya kekal. So rather than just buying new car all the time, cubalah shopping kereta-kereta terpakai ini. Sebab trust me, ada banyak kereta-kereta yang bagus. And in fact, ni pun satu tips yang saya dapat daripada family saya, pakcik saya, dia suka beli kereta lelong. Sangat-sangat murah. Dapat satu kereta X50 atau X70 tak silap saya, harganya mungkin like RM90,000, tapi dapat like kereta baru dapat harga bayar like RM30,000 saja. Kereta yang asalnya harga RM100,000 boleh beli dengan harga RM30,000. But again, kereta lelong ni ada risiko lah. So you got to do your due diligence. Maksudnya, masa pakcik saya nak beli kereta ni, dia bawa apa tak? Dia bawa dia punya bawa mekanik dia sekali supaya sebelum nak beli tu boleh tengok, boleh check engine, boleh pasang. Bila tekan minyak tu boleh tahu, oh kereta ni okey ke ataupun ada masalah. Yang kritikal, yang mana tak berbaloi untuk beli. Harapnya dengan video ini, saya nak membuka minda anda. Okay, yang pertama, belilah kereta di bawah kemampuan anda semua. Okay, jangan beli kereta yang semata-mata nak menunjuk-nunjuk. Sebab banyak benda yang anda kena bayar. Minyaknya, tolnya, parkingnya, maintenance-nya. Tayar kena tukar every 2-3 years. Ini semua kos yang memang akan betul-betul melesapkan duit dalam bank anda. Dan yang kedua, buka minda anda kepada jangan terus first thing first, terus nak beli kereta baru. Sebelum saya cecah umur 33 tahun, semua kereta-kereta saya sebelum itu, semuanya kereta used car, second hand. Ikutlah cara orang yang bijak membeli kereta. Jangan ikut cara yang bagi saya akan merosakkan masa depan anda satu hari nanti. Itu saja daripada saya. Saya harap video ini dapat membuka minda anda tentang cara membeli kereta dengan betul. Dan bagi mereka yang nakkan tips kewangan yang lain, subscribe channel saya, Dr. Adam Zubir. Kalau anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang persoalan tentang kereta, komen di bawah. InsyaAllah saya akan buat video khas untuk anda. That's all for me.
I'll see you in my next video.